ini satu bagi saya pengkhianatan kepada bahasa kebangsaan. Wilayah kita adalah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia. Halo sahabat, Malaysia ribut lagi. Bagaimana Indonesia tak tertawa melihat Malaysia ini? Yuk kita lihat videonya. Kita adalah wilayah Nusantara Raya. Jadi ada wilayah Nusantara Indonesia, wilayah Nusantara Brunei, wilayah Nusantara Malaysia, wilayah Nusantara Filipina, wilayah Nusantara Patani. Rumpun kita adalah rumpun Mahawangsa Melayu sebagai identitas pemersatu. Jadi bisa saya bilang nanti Melayu Minang, Melayu Malaysia, Melayu Indonesia kan. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Masih tanah. Pelancong daripada negara China tak heran pun. Dia tetap tak boleh masuk ke kedai-kedai. Ini kita tukar. A few moments later. Ini kita nak jadikan sebuah kementerian yang patut mengangkat budaya, mengangkat budaya kita, seni budaya, lambang negara kita yang harus kita pelecehkan. Tapi saya nak tanya, bawah garis panduan KPKT, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Inggeris memang dibenarkan. Dengar baik-baik. Tetapi perlu ada bahasa Melayu, itu kita tidak nafikan. Saya nak tanya, Mr. DIY, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Kentucky Fried Chicken, bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Dan Kelantan tulis Kentucky Fried Chicken ke ayam goreng Kentucky? Sama saja. Itu nama khas lah. Tak kerti bahasa Melayu lah. Bolehkah saya katakan DAP tidak mengiktiraf bahasa Melayu? Yang berhormat Pendang. Jangan buat sangkaan jahat. Jangan buat apa-apa sangkaan jahat. Saya tak pernah cakap kita tak iktiraf. Tarik balik. Sila tarik balik. Yang berhormat Pendang, boleh keluar sekejap? Jangan kacau Dewan. Tiong Kingsing kritikan Tun M. Minggu lalu, negarawan Tun Dr. Mahathir melahirkan kekesalan melihat terlalu banyak papan tanda bertulisan Cina di sekitar bangunan membeli belah di ibu negara. Macam biasa, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Tiong Kingsing, kata isu penguatkuasaan peraturan papan tanda di bahasa telah mengakibatkan tindak balas emosi dan melampaui batasan yang tidak perlu. Walhasil, pelancong persoalkan keterbukaan Malaysia. Kata Tiong lagi, kepelbagaian bahasa mencerminkan mesra pelancong. Wah. Sekali lagi, Tiong Kingsing gagal menjadi menteri yang menjaga kesenian dan kebudayaan tanah air. Tak tahulah kenapa menteri seorang ni degil nak terima hakikat bahawa bahasa Melayu satu-satunya bahasa kebangsaan. Itu identiti negara kita. Titik. Benda paling asas macam ni pun takkan tak faham. Adakah pelancong luar tak nak datang ke Malaysia hanya sebab papan tanda guna bahasa Melayu? Jangan buat negara malu. Jangan buat kita sendiri punya kaum malu. Betul ke? Papan tanda yang mesra bahasa asing mencerminkan sikap mesra Malaysia dengan pelancong antarabangsa. Teruk betul cara fikir menteri seorang ni. Nak gaduh. Disebabkan kritikan ni, Tiong dengan biadab menyuruh Tun M bermuhasabah diri dan memikirkan kelemahan dirinya sendiri. Tiong Kingsing bila nak muhasabah diri dan letak jawatan? PMX berapa lama nak simpan menteri macam ni? Tapi saya nak beritahu, bila kawan-kawan saya dah sebut tadi, bila orang datang Malaysia, dia nak tengok Malaysia. Bila saya pergi China, saya tak mau tengok benda lain, saya nak tengok China, makanan China. Bila saya pergi Bhutan, saya pergi Nepal, yang Tan Sri unjurkan baru-baru ni, kita pergi Nepal, kita nak tengok makanan Nepal. Pergi ke Tan Sri pergi Azerbaijan, kita nak rasa makanan Azerbaijan. Bila datang Malaysia, kita nak rasa makanan Malaysia. Lepas tu nak makan makanan lain pun no problem. Tapi identiti Malaysia tu kena ada. Biar datang ke Malaysia, dia nak tengok ini Malaysia. Dia tak nak datang, ini adalah negara lain. Kalau kita pergi Korea, kan kawan tersebut tadi, pergi Korea, kita ni Korea. Kalau pergi Jepun, ini Jepun, kita tahu. Tak pula mengurangkan pelancongan kalau kita tunjukkan identiti Malaysia. Malaysia mesti. Dan kita tahu bahawa orang nak tengok bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia ni bahasa yang mudah dipelajari. Kenapa kita mesti nak tukar pula? Ini pelbagai bahasa, pelbagai budaya. Pelbagai itu ialah dalam arti kata pelaksanaan.
Tapi dari segi undang-undang termaktub bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi dan kita mesti menunjukkan identiti kita. Boleh celah, Arau. Antara bahasa Cina dan bahasa Tamil juga salah satu identiti Malaysia. Ni, itu kita dah tahu. Arau, kamu tak boleh jawab. Arau sudah jam lah. Arau sudah jam. Bahasa Cina dan bahasa Tamil dan bahasa Inggeris juga salah satu identiti Malaysia. Saya tak bagi pun. Baik. Jawablah Arau, jawab saja. Ya atau tidak. Soalan senang. Ini identiti Malaysia, tetapi kena ingat, kita kena patuh kepada undang-undang perlembagaan. Betul, jadi pelbagai bahasa dibenarkan. Hari ini nampak bahawa orang yang menentang bahasa Malaysia di saya tak menentang. Saya menghormati bahasa Malaysia. Sepatutnya kita Menteri KPKT baru keluar berita. Betul. Oke sahabat, Malaysia kembali menjadi sorotan. Kali ini terkait isu internal yang memicu keributan di parlemen mengenai etnis dan persoalan berbau asing di tanah Melayu ini. Publik Indonesia hanya bisa tersenyum dan tertawa melihat drama politik di negara tetangga tersebut. Ironisnya, di waktu yang sama ada pihak dari mereka yang pernah menyebut wilayah mereka sebagian bagian dari Nusantara Raya, termasuk Indonesia, Brunei, dan sebagainya. Betul. Sudah nyatakan tiada orang boleh larang kami menggunakan bahasa. Arau, Kampa dan juga Raup duduk. Saya duduk. Masa dah habis semua ramai. Duduk. Perlembagaan bagi semua orang guna bahasa Melayu dan juga lain-lain bahasa. Duduk. Mengacau. Duduk. Arau habiskan tak akhir sekali. Okay. Saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi dan juga Menteri, dan saya menyeru supaya rakyat Malaysia, marilah kita bersatu padu dengan pendekatan bahasa, seni, mematuhi undang. Ni tak ada apa ni, dah jadi bergaduh kita sekarang. Kalau cuba nak mempertahankan sesuatu identiti. Terima kasih Tan Sri. Posting terkini daripada Tun Mahathir. Weekends I drive around Kuala Lumpur. Sometimes I drop in the shopping complexes. Drop by, not drop. KL's shopping complexes are great. The new ones are fantastic. They are bigger and better than the shopping complexes in London or Tokyo. The other day, I dropped in one of the new ones. That's right, not dropped in, dropped. Wow, it is great. But suddenly I felt I was in China. Then I realized why. All the signboards are in Chinese with English translations. Nothing in Malay, not at all. So is this Malaysia? Or have we become a part of China? English I can understand why. Even in Japan, signboards have English translations. But big Chinese characters, I was told that some Chinese TV referred to Malaysia as Little China. Really? Why? Because among the Southeast Asian countries, Malaysia displays the Chinese characters all over, large and prominent. Must be because we have so many Chinese visitors. But translation in small characters, yes. But our national language is Malay. Dr. Mahathir bin Mohamad. Yeah. I mean, this is who he is, right? And does he get up and like make these assumptions? I mean, the irony of mentioning ending it, our national language is Malay and speaking in English or tweeting in English, if you want to be a bit. Saya rasa ada terjemahan kot dalam bahasa Melayu. Oh mungkin. Tapi this is the yang saya nampak ni. Tak tahu lagi je. I guess nasionalisme Melayu. Do you feel ada banyak foreign characters? We won't say Chinese characters, but foreign characters. Ada banyak. Saya tak sedar lah. Saya tak sedar. Saya mungkin lepas ni kalau Bobby ajak pergi Bukit Bintang, sebab saya selalu pergi ke situ, ke sebahagian jalan Bukit Bintang itu, saya boleh ikut dia dan tengok. Tapi as a policy for tourists, do you think signboard wise dia memadai kita ada bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris, generally speaking? Or in certain areas kita bagi kelonggaran sikit? Okay, I haven't really formed an opinion about it, sebab saya nampak, saya faham apa yang mungkin menjadi semangat asas kepada posting Tun Mahathir tu. Tapi macam KJ cuba bayangkanlah, kalau tempat itu memang tempat pelancong dan itu membuatkan mereka lebih selesa dan mereka belanja, if dia tak menular kepada seluruh kota dan seluruh negara, I'm not so sure I'm that bothered about it. Maybe pendengar dan penonton, so you think about I'm sure they think different. Dr. Mahathir's latest posting. Okay? Okay, then we'll go drive and check out the signboards. Yes.
Bagi saya, komentar yang dibuat oleh pemimpin ahli parlimen DAP ini typical mindset Malaysia DAP yang chauvinis, yang meletakkan bahasa Melayu kononnya satu sama rata dengan bahasa-bahasa lain yang ada dalam Malaysia ini. Ini jelas satu kejahilan, satu tidak menghormati langsung kedudukan bahasa kebangsaan. Dan ini dah dibahaskan lama dulu, 70-an lagi. Lim Kit Siang berbahas dengan Profesor Diraja Tan Sri Syed Najib Alatas di Bangunan Mara ketika itu. Sebab tu beliau dalam Parti Gerakan. Kita sudah bahas isu ini dan masih lagi dibahaskan oleh DAP pada ketika ini. Jadi ini satu bagi saya pengkhianatan kepada bahasa kebangsaan. Malah saya dan kami semua ingin mendesak kerajaan mempercepatkan pindaan Akta DBP supaya mana-mana premis yang melanggari bahasa Melayu Akta DBP ini diambil tindakan undang-undang. DBP perlu diberi kuku dan tarik untuk menjaga kedaulatan bahasa Melayu di premis-premis awal. Pokok ni dah berani angkat bahasa dia jadi nombor 1. Bahasa Melayu nombor 3. Depan mata kita semua. UMNO macam mana ni? Kata boleh jamin. Jamin kena hak Melayu, kepentingan Melayu, bahasa Melayu akan dipertahankan walaupun bekerjasama dengan DAP. Saya nak tengok semakin berani mereka mengangkat bahasa mereka menjadi nombor 1. Ini cabaran kepada orang Melayu. Oke, gini sahabat. Hal ini tentu menuai beragam reaksi dari masyarakat Indonesia yang menganggap pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun realitas hubungan kedua negara. Dan ada pihak di Malaysia yang pernah menyebut wilayah mereka sebagian bagian dari Nusantara.